Malam ini, semua mata tertumpu kepada sebuah perlawanan yang akan mencipta sejarah. Di tengah gemuruh sorakan dari ribuan penyokong, dua pasukan besar, Johor Darul Takzim dan Seri Pahang FC bersedia untuk bertarung di pentas final Unified Piala Malaysia 2024 dan 2025. Sebuah perlawanan yang penuh dengan ketegangan, harapan dan semangat yang sangat membara. Di satu sudut, JDT Gegasi Bola Sepak Malaysia yang telah mengukir pelbagai kejayaan, pasukan yang terkenal dengan kekuatan dan kehebatan memburu. Satu lagi, trofi untuk menambah koleksi mereka yang sudah pun luar biasa. Namun, di sisi yang lain, Seri Pahang FC, pasukan yang penuh dengan kejutan. Semangat juang yang tak kenal erti putus asa, siap untuk menafikan dominasi JDT pada malam ini. Ini bukan sekadar perlawanan bola sepak. Ini adalah pertaruhan, strategi dan mentaliti untuk mereka yang berada di stadium. Setiap sorakan dan langkah pemain bakal menggegarkan setiap inci ruang padang. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan remote anda tidak jauh. Jangan sampai terlepas aksi-aksi hebat yang bakal tercipta kerana setiap detik dalam perlawanan ini begitu berharga. Ini adalah final yang telah kita nantikan. Perlawanan yang bakal mengukir sejarah siapakah yang akan membawa pulang Piala Keramat dan mencatatkan nama mereka dalam lipatan sejarah bola sepak Malaysia. Saksikan bersama kerana ini bukan sekadar perlawanan, ini adalah detik yang akan dikenang. Selamat menonton dan semoga malam ini penuh dengan kenangan yang tidak akan kita lupakan.